Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Ramli bin Haji Saleh, Komuniti Madani Kampung Melayu Semagang. Kerajaan tidak mensuhkan subsidi LPG. Ramai yang heboh bercakap tentang subsidi LPG. Ada yang kata kerajaan mansuh subsidi LPG. Siapa yang cakap subsidi LPG mansuh? Tak mansuh. Subsidi LPG masih ada. Jangan risau. Tiada keputusan dibuat pun nak tarik balik subsidi. Pada 29 Mei 2025 yang lalu, pihak KPDN telah memulakan gerakan off gasak bagi mengekang ketirisan dan penyelewengan tong gas LPS bersubsidi. Jadinya kerajaan masih tanggung subsidi LPG walaupun subsidi yang naik dari 3.1 bilion pada tahun 2023 ke 3.4 bilion pada tahun 2024. Subsidi hanya akan diberi kepada yang betul-betul layak sahaja. Jangan terpedaya dengan cerita palsu yang salah guna. Kita gasak. Sekian, terima kasih.